Okay guys, aku nak pergi bazar Bandar Tong Set ni cafe. Kita nak shoot sikit suasana kat bazar tu dan beli sikit barang apa makanan berbuka puasa. Yo, lancar. Okey, sampai Cafe Baik Merah. Assalamualaikum guys. Aku sekarang dekat Bazar Ramadan Bandar Tong Seon BTSO. Ini hari yang keempat. Hari yang keempat Ramadan. Kita tengok apa yang ada kat sini. Ni tapak ni baru tahun lepas ya, kat depan sana. Martabak Singapura bang. Singapura jauh. Daging memang padu dah 10 tahun bang. Jauh lah Memang Singapura. padu. Dijual bang 24, 28, saya jual 15 saja. Oh, okey. Luar dalam tebal telur, tebal daging. Memang padu, memang padu. Terima kasih. Terbaik. Baik, Apa pun terima kasih. Sorry. Mesin. Air tebu. Oh. Sedap Pak. Ya apa tomo bakar. Oh, tomo bakar. Itu dia. Ini kejadian dia guys. Ini kejadian dia. Ini sate. Sate apa kak? Ayam daging kambing pun ada. Kambing ada, ayam ada, kambing ada. Oh, okey. Satu berapa? Satu cucuk. Ayam RM1.20, Okey. daging RM1.20. Oh, okey. Pak, saya pusing dulu. Ya. Nasi ayam berempah. Mana lah mama? Oh, ramai. Ha? Ada cendol? Dah beli hari tu cendol. Cendol durian. Ni memang best. Hari tu dah rasa dah. Durian. Cendol durian. Durian apa pakai, Mat? Durian Musang King. Musang King. Okey. Cantik. Ngam-ngam sampai rumah. Okey. Terima kasih bang. Jumpa lagi. Ini lemang. Senyap ini macam-macam ada RM6 je. Oh, okey. Macam-macam color ada Coba. Macam-macam color. Ni apa ni? Ini limau nipis asam boy, Okay. raspberry. This one calamansi apple, Okay. lemon blue, lychee watermelon, ribena apple. Alright. Menarik. Saya pusing dulu. Okey. Selamat berniaga. Watermelon. Merah cantik, merah. Mr. Humble. Wah, ni menarik. Kunafa. Poison, kunafa pistachio. Weh, ini nasi kerabu. Kerabu, nasi dagang macam mana?
masih jawab kembali RM5. Kebab. Oh, okey. Weh, wah, best. Ada kebab daging, kebab ayam. RM5 je bang. RM5 je. Oi, okey okey. Baloi. Okey. Alright. Ini ada Tahu dia tu banyak kan nasi hitam. ini apa? Oh, ni nasi ayam kunyit. Abang, licikang. Oh, cikang dah siap ah. Ini kesegaran. Okey okey. Air kesegaran. Minum segar tu bang. Ini berapa satu bang? RM7 bang. Oh, ni harga dia. Baik. Baik. Tak apa, saya pusing dulu. Ha? Harga tu bodoh payah. Tangga? Oh, yang menurun tadi ramai turun. Beratur tu. Itu lah masalah. Tangga cantik. Jalan tu. Tangga dah cukup luas. Bagai macam kek. Kek macam-macam. Oh. Yang ni tu satu. Macam-macam kek tak Yang ni sedap guys. Aku dah pernah makan. Dia dah memang meniaga. Bukan bulan puasa pun dia memang meniaga. Memang sedap. Kari bang, pasta bang. Pasta ada, mi kari ada. Kari pasta ada, kari ada bang. Yang ni akak ni memang meniaga. Memang bukan bulan puasa pun dia ada meniaga. Kan? Biasa. Okay. Biasa kat depan UOB. Dekat UOB tu kan. Okey. Apa? Biasa ada. Harga dia. Spicy butter Oh, mix. okey. Oh, dia harga. Kambing bakar. Wah, nak hujan ni. Oi, ini kalau ikut dengan hati nak beli semua ni. Air. Kacau. Ini apa? Soya, babe. Sekarang pukul ini babak. Ini barang beratur panjang, sabar. Tengok abang dia. Ayam wow, ayam bakar madu. Pop-up dessert. Video dia masuk YouTube. Oh, ni apa ni? Japanese cream puff. Pista. Nama dia apa? Brownies. Mana siap? Dia lain kan? Okay. Oh, ni satu RM2. Siapa ni? Nutella. Itu biskut. Itu sama Nutella. Ini pistachio. Kambing perap padu. Ini aku dah rasa dah. Sedap dah. Kopi ada. Roti john, mari. Nak satu. Nak satu boleh. Bagi saya daging tak? Daging satu kat you. Daging. Okey, siap sedia. Oh, dia. Daging. Oh, siap dah. Wui, laju. Nak tengok apa? Nak tengok satu
Boleh, boleh. Alang-alang dah record ni. Ikut ni. Tengok ni. Rekod. Berapa ringgit ni? RM10. RM10. Okey. Mana RM10? RM10. Bayar dulu kak. Lupa nanti bismillah. Ni kita tengok akak ni memang dah berapa tahun kak buat tijan ni berapa tahun dah? Baru 3 tahun lah. 3 tahun dah kita bisnes. Isi banjir bang. Okey macam tu. Reti memang banyak. Memang Memang hati bang. Kalau kita tak nak bawa, inti kita nak beli bang. dia ada daging, ayam ada. Ayam sardin. Ni ada kambing ni. Ayam. Sardin. Yang ni daging. Ini daging. Tengok guys, tengok. Banyak dia punya sos, mayonis. Alright, terima kasih kak. Nanti tengok channel saya. Zul MS. Zul MS channel. Esok lusa dia ni saya masukkan. Ada udang, ada sotong. Cubit. Semua ada InsyaAllah kita dah beli esok. Kampung. Masakan cara mak-mak. Nak pun dah? Ya bang. Tak, besok lah. Sebab dah beli dah tadi. Okey bang. Okay, bye. Terima kasih. Okay guys, orang pada nak belah. Kita dah sampai masa lagi 10 minit nak berbuka. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء